Yang mulus, yang fulus. Alah. Yekza. Terima kasih, men. Sama saya, Mat. Daripada geng Yuska. Yang tadi tu, Min. Daripada geng Yuska juga. Tuan tu, have a sip. Okay guys, tanpa beringatkan masa, di belakang saya ada Honda Jazz 1.5 E-Spec tahun 2016. Honda Jazz. Dia dah dalam pasaran selama lebih daripada 10 tahun. Daripada GE, lepas tu GK, lepas tu sekarang ni kereta ni pula dah digantikan dengan label baru iaitu City Hatchback. Jazz ni, rupa dia, design dia, tahan lasak dia, jimat minyak dia, memang pergi kat dia. Serius saya cakap. Kereta ni kalau korang tengok, sekarang ni dah 2026. Kereta ni pun 2016. Dah 10 tahun dah. Tengok, cantik lagi. Ada orang cari lagi tau kereta ni. Bukan nak cakap apalah bukan cakap apa. Kereta ni kalau korang pakai auto handsome, yang pada bergadis, nampak korang berkejaya. Percayalah, walaupun dia dah 10 tahun, tapi dia masih relevan untuk tahun 2026. So kalau siapa nak beli kereta ni, memang relevan. So tunggu apa lagi? Kalau korang nak tengok kereta seterusnya ataupun nak tahu harga ni, DM saja kami. Macam biasalah, sebelum kita habis video, ada pantun. Pergi ke kedai, jumpa makcik Das. Nak kereta yang relevan 2026 ni, belilah Honda Jazz. Ini saja dari saya. Bye bye. Assalamualaikum.